Assalamualaikum dan selamat datang semua. Kami dari Fajar Motor Learning kumpulan 19 ingin membentangkan RPS Sukan Karate. Saksikanlah. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang serangan depan iaitu Maegiri. Apa itu Maegiri? Maegiri adalah serangan secara cepat kepada pihak lawan. Okey, saya akan tunjukkan cara pelaksanaannya. Yang pertama, kaki, posisi badan perlulah secara bertahan sebegini. Yang kedua, kaki dominan kita iaitu contoh saya kaki kanan perlu angkat separuh dan perlu tendang ke depan dan kembali ke tempat asal. Faham semua? Faham. Jadi begini demonstrasinya. Faham semua? Okey semua, saya nak kamu berhati-hati dengan aktiviti satu ini untuk menggelakkan sebarang kecederaan kepada kamu. Jadi saya ingin kamu buat praktis seperti aktiviti yang saya telah ajar tadi. Sedia? Seperti teknik aktiviti satu tadi. Bila saya tiup whistle baru kamu mula ya. Faham semua? Faham you. Bagus. Praktis ini menggunakan kecipet pula secara antaraju iaitu 80 cm dan juga 190 cm. Faham semua? Faham. Tunjuk. Okey, bersedia? Good. Jadi berarti kita pada ketinggian 180 cm pula. Sedia? Good. Good. Okay, berhenti. Jadi saya nak kamu pula menendang dan kamu pula megang keypad. Okay, baik mula sekarang. Jadi bersedia? Yang pertama kita membuat atur maju yang pertama iaitu 80 cm. Good. Good. Okay, saya nak orang berhenti. Dan yang kedua, atur maju kedua iaitu 150 cm pula. Okay, bersedia? Good. Good. Okey dah. Lakukan aktiviti 2 iaitu tendangan bulat. Okey, ataupun mawasi jari. Okey, cara melakukan tendangan bulat ini mula-mula kita akan duduk pada posisi bertahan. Okey. Angkat lutut dan ayunkan kaki ke arah pihak lawan. Terusnya kembali ke posisi bertahan. Angkat lutut, ketika duduk. Okey. Faham? Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan demonstrasi untuk tendangan bulat ini. Faham semua? Faham. Okey. Seterusnya kita akan lakukan aktiviti 2. Saya nak kamu membuat kumpulan secara berpasangan untuk melakukan aktiviti 2 ini. Dan saya nak beri peringatan supaya kamu memegang impact ini biar kemas. Supaya bila lakukan aktiviti nanti tendangan tak kena pada tangan korang. Okay. Faham? Saya akan tunjukkan demonstrasi untuk lakukan aktiviti ini. Okay. Sekarang ni saya akan pilih korang
Dan korang berdua boleh duduk tempat tu. Saya akan pilih Ismail. Korang kena berbagi impact. Seorang akan pegang impact dan seorang akan melakukan tendangan. Faham? Faham. Okay. Hari ini kita akan lakukan aktiviti secara berpasangan. Okey. Saya nak kamu lakukan praktis ini bersama pasangan kamu. Boleh saya tengok mesin, kamu boleh mula. Okey, sedia? Kita nak. Dah sampai ke aktiviti terakhir. Saya nak kamu lakukan praktis ini dengan menggunakan kedua belah kaki. Faham? Faham. Okay. Saya nak kamu start belah kanan dulu. Okay, siap? Bagus. Okey. Bagus. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.